Salam sejahtera dan selamat pagi. Sekarang ini saya bersama tim Megamind dan yang telah mendapat naib johan untuk kategori LOM di peringkat antarabangsa. Soalan saya untuk mereka, apa perasaan korang bila nama pasukan korang diumumkan sebagai naib johan? Perasaan kami agak bangga dan terkejut. Tak sangka dapat tempat kedua kerana terlampau best main. Tiba-tiba dah final. Itu saja. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan kedua. Mesti ada waktu yang korang rasa bergedebar gila kan? Kad pusingan mana yang korang rasa paling mencabar atau ada tak situasi cemas minit-minit terakhir? Cemas taklah, cuma nervous sikit. Dan pusingan yang paling mencabar pusingan final, iaitu melawan kumpulan Fire on Cylinder yang mereka telah juara 3 kali peringkat. Tak pasti peringkat apa, mungkin peringkat diorang sendiri atau international. Apa ucapan korang untuk pensyarah atau cikgu, kawan-kawan dan family yang tak berhenti menyokong korang? Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas sokongan dari segi sokongan moral, dana dan sebagainya. Terima kasih. Apa kunci utama atau game plan korang yang paling menjadi sampai boleh tapau pasukan-pasukan lain? Jadi, apa game plan ataupun kunci permainan kami sampailah kami boleh ke finalis? Actually, kami orang pun tak expect yang kami orang boleh ke finalis. Tapi apa yang lepas kami join first pertandingan untuk kategori LOM ini, kami lihat dari segi perlawanan pihak lain, mungkin dari segi cara mereka menggumpul poin, cara diorang berlawan dan strategi-strategi yang diorang pakai. Jadi di situ kami menggunakan strategi mereka dan kami pun dapatlah ke finalis itu. Terima kasih. Kita teruskan lagi dengan Cikgu Lidiana. Cikgu, apa perasaan cikgu setelah mendapat naib johan untuk tim Megamind, cikgu? Okey, terima kasih Irfan. Saya berasa sangat bersyukur, dan bangga sebab dapat membawa nama baik KV Matang, Sarawak dan Malaysia ke peringkat antarabangsa. Terima kasih. Itu saja. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada tim Megamind kerana berjaya memelangi di peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih.